Okey, saya mulakan semula. Proses perakaunan, dalam perakaunan ini nanti kita tengok dalam kita cuba nak compare dengan kerja khusus yang kita kena buat dan juga dengan apakah langkah-langkah yang perlu dalam kita nak buat online ni. Okey, yang pertama proses kita ialah proses setup. Okey. Ini untuk kalau dah buat, sorry saya undur sikit lagi. Yang pertama adalah proses untuk installation. Okey, saya ada dapat good news juga daripada AutoCAD selepas kita berusaha lah untuk membantu ke seluruh pelaksanaan di STPM menggunakan untuk hari ini kita guna AutoCAD. Sebenarnya kita ada pilihan Kita ada AutoCAD dan kita guna SQL. Tapi untuk hari ini session kita akan menumpukan kepada AutoCAD saja. Jadi pada pagi tadi semalam pun saya dah berhubung dengan pihak AutoCAD. Jadi pagi tadi pihak AutoCAD sendiri dah mengeluarkan satu lagi version installation. Yang installation kali ini dia tidak memerlukan server. Jadi yang server tu maksudnya server A2006 tu dah tak perlu lagi dan installation akan lebih mudah. Maka kita tak adalah isu-isu macam mana tak boleh connect dengan server, test connection fail, dia tak ada dah. InsyaAllah yang itu akan dah diselesaikan. Jadi version yang kali ini saya akan kongsikan dalam di JU masing-masing dan akan dikongsikan kepada seluruh guru-guru satu Malaysia ni untuk kegunaan pelajar. Dan dia lebih mudah dan buat masa ni dia tak ada dalam akademi tu lagi. Dia buat dalam edaran dalam WhatsApp. Nanti saya akan forwardkan kepada JU dan JU akan forwardkan kepada guru-guru. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua ialah kita akan terus kepada apa bengkel yang kita nak buat pada hari ini. InsyaAllah lagi cepat kita bersama-sama kita buat troubleshoot sama-sama dan kita mungkin boleh habis lebih awal sekiranya kita dipermudahkan lah. Tapi biasanya kalau banyak data ni dia lambat jugalah. Mungkin kita akan habis pukul 4 ni. Sebab pukul 4.30 nanti saya ada nak kena queue, ada satu mesyuarat pukul 4.30 petang. Okey, so kita mulakan dengan pertama sekali kita kena buat setup. Apakah maksud setup? General setup ini seperti kita belajar UBS dulu. Saya cuba nak compare kan. UBS dulu kita start dengan macam mana kita nak daftarkan nama syarikat. Kita nak setting kita punya apa financial year kan, start sistem bila kan sama je. Dia sama je, cuma rupanya sedikit berbeza lah. Okey, saya akan mulakan kongsikan kita punya ni. Saya akan kongsi dengan skrin Okey, sekejap saya pergi ke AutoCAD. Okey. So hopefully semua orang nampak apa yang ada di skrin saya, iaitu saya tengah nak memulakan AutoCAD. Bila kita nak memulakan AutoCAD, dia ada beberapa kaedah lah yang kadang-kadang kita rasa dia jangan bimbang kalau nampak benda yang lain daripada yang sepatutnya kita nampak kan. Jadi kita jangan panik. Okey, relax je. Kita caranya ialah bila kita tengok AutoCAD ini, kenapa saya ada begini, sebabnya saya dah ada satu file yang memang dah di-create company. Saya dah delete lah semua yang tak berkenaan. Dan saya ada dua file di sini. Yang satu ialah Ultimate Garage, yang satu lagi ialah Perniagaan Karasuno. Jadi untuk memulakan kita punya proses permulaan, dia ada dua kaedah. Kalau kita baru install yang baru, caranya sedikit berbeza. Yang ini ialah kalau kita dah ada file pun berbeza. Saya mulakan dengan assumption bahawa telah ada file di dalam. Okay, ada juga nanti yang akan tengok kenapa saya punya rupa berbeza. Nanti saya akan tunjukkan kenapa berbeza. Okey, sebab saya dah ada file dia punya permulaan begini. So kita cuma kena berhati-hati apabila kita nak pilih syarikat. Sebab syarikat kita macam saya ada 3. Saya kena pastikan saya highlight dengan syarikat mana saya nak masukkan. Dr. Harry Untuk ada kes ini, share screen? ya. Ada share Saya screen ada ke? share screen. Tak nampak lah. Oh, tak nampak Saya ada yang lain nampak tak share screen? Ada nampak dengan jelas, mungkin line dia kurang stable. So dia tak nampak. Kurang stable ada yang tak nampak. Okey.
Okey, ada yang nampak, ada yang tak nampak jadi tak apa. Harap-harap yang tak nampak tu saya rasa ada line lah. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak handle. Jadi harap-harap line tu okey lah. Kalau tak boleh guna line internet, mungkin nak boleh guna handphone punya hotspot dulu buat sementara waktu. Okey, kita kena pastikan bahawa kita duduk di file yang betul. Okey, kadang-kadang kita ni tak notice. Dia by default dia akan duduk yang bawah sekali. Tapi kita sebenarnya tak nak gunakan file yang ini, kita nak gunakan file yang di atas ni. Jadi kita kena pilih dia dulu. Jadi jangan tergesa-gesa, pilih dulu pelan-pelan dan masukkan password admin. Huruf besar pun boleh, huruf kecil pun boleh. Dia tak ada isu. Okey? Dia akan masuk ambil sedikit masa sikit sebabnya dia akan check balik kita punya server. Macam saya punya installation pun saya pakai server lagi. Dia makin lambat sikit. Tapi so, kalau installation itu menggunakan kalau dalam bahasa IT-nya dia pakai local DB, kan, local database. Bila local database dia tak akan lama, dia akan cepat. Okey. Sekejap dia akan keluar. Okey, jadi saya buat langkah ini adalah langkah pertama sekiranya saya dah ada file. Now saya nak kembali ke undur sedikit. Kalau misalnya kita ada account yang baru. Contohnya kita nak create account yang baru. Okey. So saya akan test je dulu Saya akan buat test account baru. Jangan bimbang sangat dengan nama sebab nama ini boleh apa-apa nama pun tak ada masalah. Yang ini adalah kita punya kaedah macam mana nak buat. Yang membezakan akaun baru hanyalah pertama sekali kita nak ni kalau misalnya kita baru bila kita ada bila kita create account book, macam mana nak pergi ni ialah kita pergi daripada file di atas ni ada file, kita ada manage account book. Ini maksudnya kita nak merekod kita nak mencipta account yang baru. Okey, bila kita nak mencipta account yang baru, sebab file yang lama itu tak mau pakai dah, kita pergi ke manage account book. Ini file yang sedia ada. Kita ada Ultimate Garage macam saya, ada Karasuno. Karasuno pun ada 2. Dan saya tak nak account yang kedua ni. Saya rasa macam annoying kalau ada 2 nama yang sama kan. Di Puan Lim ni dia pun dia susah hati kalau ada 2 nama ni Puan Lim lah yang saya kenal, jadi saya guna nama Puan Lim lah. Kalau kita rasa macam ada annoying ni, kita delete je. Tidak menjadi masalah, kita delete saja. Yes. Masukkan password admin juga dia akan hilang. Dia dah tak adalah. Jadi kita create new account book. Kalau kita baru first time menggunakan auto count, kita akan nampak benda ni, benda yang sama. Okey, yang ni kalau first time guna, dia maknanya yang background tu tak ada lagi lah, dia akan keluar macam ni saja. Nama account kita janganlah sampai terikat, mesti kena nama tu mesti sama. Kalau kita rasa kita nak buat nama account baru pun boleh. Kalau ikut nama syarikat lain boleh, tapi kadang-kadang kita buat nama syarikat yang sama, beberapa kali nama syarikat tu sama. Bila sama, dia akan ada isu dari segi database name. Okay, database name ini mesti unik untuk setiap kali ni. Jadi apa yang menyebabkan kita selalu ada masalah, kalau database name ni, dia biasanya dia akan by auto, dia ikut kita punya company name. Kalau nama company name saya letak dengan nama test 4, angka yang ke depan ini dia akan buat yang sama. Jadi, kalau katakan kita nak buat nama syarikat yang sama banyak kali, tidak menjadi masalah. Cuma kita kena ada kreatif sikit kat bawah ni, database name ni kita tambah nombor kat belakang. Test 1, test 2, test 3, test 4, walaupun nama semua sama. Kan kita add on sedikit. Dia tak berlaku automatik lah. Memang secara ni dia buat automatik. Tapi bila kita nak buat banyak kali, maka kita kena faham macam mana nak ubah database name. Letak je nombor, tidak ada masalah. Nak tukar keseluruhan pun boleh. Kita tak berminat dengan nama database name. Kita nak buat my name. Contoh kan, kita tukar my name pun tidak menjadi masalah. Ini ialah atas kita punya creativity untuk buat. Cuma tak boleh sama antara satu database kepada satu database yang lain. Okey, saya terus next yang baru.
Untuk kali pertama memang dia akan buat minta kita fiscal year date ini. Minta maaf kita memang software ni saya nampak kita guna English better than Malay version. Dia ada Malay version, dia ada Mandarin if I'm not mistaken, dan dia ada English. Kan yang Chinese pun ada. Kan cuma kalau saya yang bahasa Melayu tu menyebabkan saya lagi tak faham dengan dia punya translation penggunaan satu-satu tu tak berapa tepat dan menyebabkan saya lebih confused. So saya lebih selesa menggunakan English version. Dan saya rasa kita pun di Malaysia tak ada masalah sangat BM dengan English ni. So dalam pengajaran nanti boleh kekalkanlah untuk bahasa Inggeris. Kita biasakanlah untuk gunakan software ni. Okey, untuk fiscal year date ini ialah kita punya tempoh perakaunan kita bermula bila. Kita bergantung kepada soalan lain, bergantung pada soalan. Saya kongsikan juga di sini soalan yang kita akan buat So saya rasa kita dah kongsikan pada semua. Saya move kepada soalan kita sedikit yang kita akan gunakan sebagai panduan untuk hari ini. Kita nak tengok sedikit maklumat, kita boleh daftar syarikat baru tadi tu yang saya buat, yang proses tadi tu. Proses syarikat baru ni kita boleh buat dengan apa nama tak apa. Okay, no issue. Yang ini ikut kreativiti masing-masing lah. Lepas tu, bila kita lengkapkan maklumat berikut ni, dia bagi tahu tarikh mula tahun fiskal. Saya buat dalam bahasa Melayu, tu kena faham lah. Tahun fiskal ialah kita punya new fiscal year. Dan dia kata tarikh mula data sebenar. Maknanya bila kita mula gunakan sistem. Dalam UBS dulu, ingat tak? Kalau kita tarikh mula guna sistem tu sama dengan tarikh fiscal year, kita letak nombor 1. Kalau misalnya kita gunakan sistem tu di tengah-tengah bulan ataupun di tengah-tengah tahun, kita akan letak selain daripada 1 lah, nombor 4 ke, nombor 5 ke kan. Jadi sama juga. Tapi dalam kes ini dia masukkan date. Okey. Jadi kalau di sini perhatikan betul-betul, semua orang dah boleh mula dah. Okey. Puan Limehan jangan unmute dulu Kalau boleh unmute dia dulu. I didn't. Okey. Dia unmute balik. Okey. So sekarang ni bila semua orang boleh mula gunakan boleh gunakan buka AutoCAD masing-masing. Semua dah buka AutoCAD masing-masing kan? Okey. Ni kita sama-sama gunakan Pertama, kalau siapa yang dah ada dah buka AutoCAD, dah katakan dia adalah di masih ni, kita boleh mula semua orang bersama dengan saya ke sekarang ni? Saya nak minta semua orang mula dengan saya sama-sama ikut saya. Kita ikut step. Okey, siapa yang tertinggal harap bagi tahu saya di mana you all berada dan kita akan saya akan bagi step balik mana nak pergi. Siapa yang tertinggal boleh terus je bercakap caranya ialah unmute dan cakap, lepas tu mute semula. Sebab kita ramai di sini, jadi bila dengar orang lain bercakap, jadi kita agak terganggu, nanti kita tak fokus. Okey, Sira tengok kita punya kat depan mic tu dia ada warna hijau dengan warna merah. Kalau kita rasa kita warna hijau tu maknanya bila kita cakap ataupun kita tengah bercakap dengan kawan kita di sana, semua orang akan dengar. Okey, so hopefully semua orang dah ada seperti dengan saya. Sambil-sambil tu tengoklah, sebenarnya saya ada dua tab. Saya ada tab satu lagi tab ni. Jadi yang ini saya tengok soalan. Jadi semua orang boleh tengok sama ada guna tab ataupun guna handphone ke, boleh gunakan supaya kita boleh fokus dengan soalan. So kita masih dalam soalan yang pertama iaitu untuk kita set up. Di mana untuk daftar syarikat baru saya kata apa nama pun tak apa. Kita jangan bimbang sangat dengan nama. Kadang-kadang cikgu ni dia bimbang sangat dengan nama. Nama no worries. Kalau pelajar kita kali pertama buat salah, no worries. Tak apa, buat lain. Nama syarikat sama. Cuma database kena berbeza. Tarikh fiscal year 1/1/2025. Tarikh actual date kita tekan arrow di sini.
dan boleh cari kepada 1 April 2025. Sorry Okay. doktor, boleh So patah balik nombor 1 sana lah. Sekarang nombor 3 boleh. start date lah. Thank you. Okay. Okay, so kita tukar balik sekali Okay, sekarang semua start balik. Sekarang semua orang dah ada dalam ni kan. Kita create account book. Okay, kita create account book and then kita nombor 1 ni create company. Okay, company saya tulis kat situ nama apa tak apa. Kan? Pasal je saya kata untuk tujuan hari ni kita buat test account baru. Saya buat nama account baru. Dan nama database automatic dia akan baca nama company kita. Automatic. Tetapi oleh kerana kalau kita kerap tukar-tukar nama company, kali pertama buat tak jadi, kali baru nak test nama account yang sama juga, nama share company sama juga, kita kena tukar kita punya database name ni kepada tambah nombor 1. So ini ialah yang pertama. Okey? Ini nombor 1. Nombor 2, jangan tukar tempat-tempat ni. Kadang-kadang kita ni kreatif nak create account book in any PC. No. Kita by default dia masukkan create a default account book in PC. Jangan kacau. Memang ini kita akan gunakan yang ini. Kita tak akan gunakan yang lain. Kalau nak guna, dia kena ada ilmu. Jadi ilmu tu saya tak ajar lagi yang di sini. Untuk create yang kedua ni. So by default dia duduk nombor 1 ni lah. Jangan kacau apa-apa. And then tekan next. Okey. Nah, yang nombor 3. Yang nombor 3 ini ialah tengok soalan. Tengok soalan. So soalan kita ialah fiscal year start date 1/1. Ikut masing-masing. Dan actual date kena tengok betul-betul. Kalau tersilap macam mana? Ni beritahu lah. Kalau tersilap macam mana? Jangan bimbang. Kalau tersilap boleh diubah. Benda ni boleh sentiasa diubah. Okey. Sebelum dia masuk transaksi. Kalau dah masuk transaksi tak boleh ubah. Okey, so kita tukar kepada January kita, sebab dalam soalan ni kita mula 1 April. So masukkan 1 April. Dan masukkan kita punya country ni, jangan lupa kita masukkan country dia Malaysia lah. Kita masukkan country dia Malaysia. Okey. So kita akan masukkan Malaysia, yang lain-lain tu tak perlu tick. Teks kita tak ada teks, kita tekan next ya. Okey, pun tidak ada apa-apa perubahan yang kita kena buat. Kita kena kekalkan begini saja. Okey? So pertama account code tu dia akan automatic AAA, so tak payah ubah lah, kecuali kita memang tahu kenapa kita nak ubah. Okey, yang kedua ialah kita tukar sample chart of account kepada create sample of chart account trading company, pun kita kekalkan begitu. Okey? And then tekan finish. Klik OK. Dia ada step dia. Okey. Bila kita tekan OK, tunggu sekejap. Dia akan create a new database untuk kita. Dia akan ambil masa dalam few second saja. Mungkin tengok laptop masing-masing lah. Kalau laptop tu dia agak dia punya RAM tu agak rendah, dia akan ambil masa yang sedikit panjang. Tapi tak sampailah 5 minit. Sebenarnya a few second saja. Okey, okey, tunggu sekejap. Saya punya pun lama sikit. Okey, the account book is created successfully. Dia kena tunggu yang ni. Jangan memang bila kita zaman sekarang ni, kita tak macam zaman dulu Kalau zaman dulu dia lama 2-3 minit kita relax. Zaman sekarang ni kalau terlambat 2-5 second pun kita rasa gelisah. Ya, ini kita duduk dalam zaman teknologi yang laju ni. So jangan gelisah sangat. So kita ada test account baru. So, macam mana cara kita nak buat ialah kita pergi kepada, kita close dulu, pergi kepada file, and then kita log in to new account book. Log in to new, pergi ke file, log in to new account book. Kenapa kita kena buat begitu? Sekarang kita berada di file yang lama, iaitu file Karasuno. So kita nak log in kepada account baru yang kita baru create tadi. So kita exit, tunggu sekejap, a few second. Dia akan keluar yang baru. Kita pilih yang ini kita tukar yang bawah ni, highlight yang di bawah sekali, test account baru. Laju ke? Okey. Sekarang dah kat mana dah?
sekarang sekarang semua tengah create account tak apa. Saya akan tunggu sekejap. Okey. Semua Doktor, file dah siap ke? masuk kat mana tadi doktor? Manage Pergi ke file. Pergi ke file. Ada file kat atas sebelah kiri. Atas sekali file. And then click login to new account. Book. Into new account. Login to new account book. Okay, kalau first time ni doktor dia memang terus pergi ke ni lah kan? Dia kalau first time dia memang tunggu create database, dia akan keluar terus macam ni nanti. Macam yang dekat depan saya ni, dia akan keluar ni terus. Okay, Kalau yang first time. terima kasih doktor. Tunggu sekejap lah, sebabnya dia ikut masing-masing. Kadang-kadang dia ambil masa mungkin tak sampai seminit sebenarnya, tapi mungkin lebih 20-30 saat. 20-30 saat pun kadang-kadang kita rasa ini sistem hang kot. Bukan hang. Dia tengah proses create kita punya database. Sebab untuk yang kali pertama saya faham guru-guru dah apa, bila dah create ni dia masuk dalam server. Bila masuk dalam server A2006 dia create lambat sikit. Seperti yang saya maklum tadi, selepas ini kita create bukan dalam server A2006, kita akan create dalam local DB. Local DB maknanya dia duduk dalam app, macam dalam app lah, jadi lebih cepat. Selepas ini dia akan lebih cepat. Untuk anak-anak murid kita nanti dia tak ada masalah lah, dia akan lebih cepat dia punya proses. Saya pun dah difahamkan, telah ditested, jadi insyaAllah kita tak ada masalah selepas ini. Okey, semua dah ada berada di sini ke? Make sure semua ada dia punya look adalah seperti di paparan saya. Siapa yang belum sila maklum. Kalau tak ada, semua orang tak berjawab, maknanya saya anggap semua orang telah berada di sama dengan saya. Tak ada masalah. Basic ke apa benda tak ada masalah. Kita memang guna yang basic je. Yang paling basic boleh guna, no problem. Kan dia ada pilih untuk guna pro ke apa semua, tak payah. Pakai basic pun cukup. Okey, kita masuk kepada password admin password admin dan klik kita login. Okey. Saya terkeluar ke? Sekejap Saya sendiri. Admin. Syamalah admin. 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 Tu yang tulisan kat atas ni, admin. Sama. Dia sama dengan user ID. User ID dengan password sama. Type admin. Okay, login. Okay, semua orang login. Alamak, saya masuk Karasuno ke? Saya masuk Karasuno. Ni nampak? Bila saya masuk kat atas tu nama Karasuno. Salah tu. Okay. So saya sepatutnya alert tadi dia punya, bila kita pilih, kita masukkan yang di bawah ni. Masukkan password admin. Okay. Dek, ini pangkal ya? Ya. Sebab Pangkal. biarkan je lah ya. Kita tunggu sekejap Yang ni boleh buka yang tadi lah ya. Okey. Tunggu sekejap dan kita klik OK dan dia akan keluar bini Puan Lee ni apa dia se-unmute dia. Sekejap Okey,
Okey, by default dia akan keluar macam ni. Jadi saya akan terus tekan cancel dan saya tak mau sebenarnya dia telah membantu kita macam mana kita nak buat setting secara pop-up menu. Tapi yang ini saya tak mau guna, saya tekan cancel terus. Kita tak mau guna yang ini. Kita nak guna mana nak cari daripada kita punya menu supaya kita lebih tahu macam mana nak buat. Okey? Okey, sekarang ni semua dah masuk ke? So kalau misalnya tak ada okey, semua dah ada di sini. So saya akan mula. Adalah beberapa isu. Contohlah saya saja. Contohnya macam hari tu ada guru daripada Puan Malina sendiri kan, tiba-tiba kita ni tekan, kita tekan yang ini ni, hilang. Kan? Dia hilang, dia dah kalang kabut. Ni kadang-kadang kita suka tekan, kita tekan, lepas tu kita terlupa macam mana nak buat kan. Jadi kalau hilang, jangan bimbang. So saya akan buat juga kalau hilang. Ni kita semua hilangkan semua orang. Ada kat atas tu kan dia ada tekan pangkah tadi tu. Tekan pangkah, buang semua. Semua orang ni dah tekan yes. Hilangkan semua. Okey? Dah? Siapa yang tak mau hilang pun tak apalah. Yang ini terhilang. Saya pun kadang-kadang jarang guna yang di depan tu. Okey? So cara kita nak keluarkan balik ialah kita tekan kat ujung tu dia ada satu macam ada box, ada table dan juga ada macam maintenance punya tanda tu kan. Klik. Bila kita klik kat situ, kita tekan widget setting. Dia tulis widget setting. Okey. Lepas tu kita tulis kat bawah tu ada workspace manager. Klik. Bila kita klik, dia keluar import, export, workspace. Dan last kali yang kita nak tekan, reset to default. Okey. Klik tadi, klik di atas yang belah kanan. Masuk di widget setting. Keluar customize widget ni. And then klik workspace manager. Dan klik reset to default. Klik yes. Dia keluar balik. Okey. Kalau terkeluar lah tadi. Okey. So apakah langkah pertama untuk setting? Saya masih dalam proses setting. So saya akan mulakan dengan ingat kita akan gunakan case yang ini juga seperti yang di depan ni. Kita masukkan nama company saya ialah Jom Cuba-Cuba. Kan Jom Cuba-Cuba, tapi saya buat tadi nama akaun baru lain. Tak maaf Dr. Harry. Boleh ulang balik tak? Saya dah tertinggal dah masukkan balik tu. Yang tertinggal di mana? Sekarang yang tinggal di mana? pangkah yang dia hilang tu. Ni. Contoh saya ulang. Semua orang hilangkan semua benda ni, pergi kat ujung ni kan ada pangkah tu kan. Close. Dia tulis close tu, close. And then yes. Dia akan hilang. Ni kita akan hadapi macam ni. Pelajar yang cuba tekan, sepatutnya dia nak pangkah atas atau pangkah yang itu, dia salah tekan. So no worries. Benda tak akan hilang. So cara dia ialah macam mana nak munculkan dia semula. Pergi kepada setting yang di atas ni. Sekali lagi. Tekan widget setting. Widget setting. Kemudian kita pergi kepada workspace manager. Dan kita klik reset to default. So klik yes. Okay. So keluar balik ya semua. Sebenarnya ini adalah kita punya shortcut untuk semua proses transaksi yang kita nak buat nanti. Saya ulang sekali lagi untuk database atau untuk AutoCount dan juga mana-mana latest software, dia adalah dipanggil menggunakan document base. Masuk document base, kita kena mengenal kita punya dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi. Sebelum ini, masa kita menggunakan UBS, kita panggil dia sebagai transaction base. Transaction base ini hanya boleh dibuat oleh orang-orang accounting. Sebab orang accounting ni dia pandai debit dan kredit. Jadi dia tahu kalau nampak satu transaksi, dia tahu apa dia debit, apa dia kredit.
Jadi dia tahu macam mana nak guna masukkan transaksi, debit apa, kredit apa, nak masuk dalam buku yang mana. So buku-buku yang kita handle ni ledger ledger yang kita handle ialah kita ada ledger jualan, ledger pulangan jualan, ledger belian. Yang tu dulu diuruskan oleh account ataupun entry tu, siapa yang masukkan ataupun bookkeeper yang masukkan, dia kena tahu debit dan kredit, dan dia kena tahu nak masuk dalam buku yang mana. Kalau misalnya sekarang ini kita dah tak perlu lagi macam tu. Kita kena faham dokumen apa yang kita nak kena gunakan supaya kita boleh masukkan debit dan kredit tu berlaku secara automatik. Sekejap Saya ada seorang cikgu ni, dia suka unmute balik, dia suka mute, unmute kan balik. Bila saya mute dia unmute balik. Okey. Saya unmute all. Okey? Mute all. Okey, saya dah mute-kan semua. Okey, jadi untuk langkah pertama ialah kita nak buat setup. Tadi saya terangkan sedikit document base dengan transaction base sebagai kalau kita menerangkan dengan pelajar pun, pelajar mungkin akan kalau pelajar dia tak perlu terangkan sangat document base dengan transaction base. Kerana kenapa? Dia masih ilmu dia fresh. Dia belajar daripada document base. So tak perlu terangkan sangat supaya orang tak confuse. Kenapa saya terangkan pada cikgu? Sebab cikgu dah ada asas yang lain. Boleh tak saya tahu siapa Puan Limehan Puan Limehan ada di sana ke? Puan Limehan suka tekan unmute lah bila ni. Saya dah unmute, lepas tu dia unmute balik. Okey, minta unmute ya supaya bila bercakap kita tak dengar apa yang you all bercakap. Okey, Puan Mageswari pun tak clear saya bila tak clear ni saya pun tak tahu macam mana nak buat Okey, sekarang okey dah, Puan Limehan dah unmute dah. Okey. Dia kita tak dengar. Okey, so untuk pelajar saya ulang untuk pelajar kita tak perlu terangkan pun dokumen base dengan ni supaya kita boleh terangkan kemudian lah. Jangan terangkan di awal bagi nanti pelajar pening. Kita akan terus fokus kepada macam mana nak menggunakan software ni. Okey, pertama sekali ialah setup things. Ada beberapa perkara yang kita kena buat untuk proses setup. Pertama sekali, of course, kita kena setup untuk syarikat kita. Pergi kepada general maintenance. Sebenarnya saya dalam kita punya latihan tu pun, saya dah ada sedikit saya bagi clue. Macam mana nak buat nampak tak ada warna saya highlightkan ni? Okey. General maintenance company profile. So, kita pada software ni general maintenance company profile. Tu saya dah bagi dia punya step tu. Okey, by default dia letakkan test account baru. Jadi semua orang berada di sini registration number minta semua orang mesti create your own. Kan 1 2 3 4 sekarang panjang kan 5 6 7 8 9. Contohlah saya bagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan tak perlu ada yang lain-lain, tak perlu masukkan pun boleh. Yang ada yang cikgu suka letak dalam remark, tapi ini terpulang masing-masing. Saya tak mau ajar. Dia bukan satu keperluan. Okey, tetapi dia perlu, itu adalah satu pengurusan. Jadi pengurusan tu masing-masing lah kena fikir. Kalau yang ini saya nak ajar yang betul-betul apa yang diperlukan dalam kita punya supaya pelajar kita buat. Bila saya buat nanti dia akan jadi macam step yang perlu, tak perlu. Sebenarnya perlu nama, registration number perlu ada, billing address mesti ada. Saya nak semua orang wujudkan. Maaf, Jadi Doktor. contohnya, ya. Di mana ya, Doktor? General maintenance tadi? Saya nampak account maintenance je.
Oh, itu okay, no. Tu ni general maintenance ni, nampak atas ni? Nampak tak saya tengah apa? Tersedut. Atas ni GL, jangan pergi kat GL. Pergi di general maintenance. Nama dia general maintenance, pilih company profile. Okey, dia dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey? Saya sekarang ni berada di Kinta River Hotel. Sorry. Ada program di sini Kinta River Hotel. And then alamat dia Ipoh. And postcode saya pun tak sure postcode di sini berapa, 5 ni. Contoh. And then kita boleh masukkanlah ikut kat sini kira 05 1 2 3 4 5 6 7. Okay. And then boleh masukkan apa mana yang saya nak masalah. Nature of business kita saya nak buat nature of business. Nature of business ialah kategori business kita. Contohnya kita buat dalam manufacturing ataupun kita dalam retailing, peruncitan ataupun pemborongan ataupun apa benda lah kita boleh buat, kita boleh ceritakan, itu maksud nature of business kita. Bukan kita jual apa, kita buat nature business kita, retail ke, perkhidmatan ke, pemborongan ke, ataupun mana-mana pun boleh. Okay. And then delivery address tak perlu isi, so kita cukup dengan ada yang maklumat yang ini. And then katakanlah ada contact person, saya letak nama saya. Okay, Harry. And then okay, langkah pertama dah siap semua Semua orang dah berada di sini. Siapa yang belum je yang bagi tahu. Kalau dah tak ada masalah, so saya akan proceed. Anggap semua dah siap. Yang kedua, ada nampak tab kat sini. Ini namanya tab Ada tab general dan juga tab logo and report header. Dia kali pertama semua orang akan hayal dulu. Yang kali kedua mana? Logo dan report header. Siapa yang mungkin tengah buat kerja lain, dia terlepas, tolong tengok dalam ni logo dan report header. Kali ketiga saya sebut logo dan report header. Klik. Dia akan keluar. Kita nak kena maintain kita punya logo kalau ada. Jadi kalau tak ada pun no problem, logo bukanlah satu yang wajib. Kan Puan Fauziah dia ada logo dia letak muka dia logo kan. Jadi saya tak letaklah. Jadi saya cuma letak report header, set default report header. So kita buat set default report header, dia akan keluarkan apa alamat yang kita buat dan juga nombor telefon yang ada. Kan, jadi sekurang-kurangnya kita nampak ada satu, nanti ingat tak kalau dalam mana-mana dokumen kita ada dipanggil letterhead kan, ataupun kita punya tajuk lah, jadi kat atas tu dah nampak lebih menarik kan. Jadi kita akan buat di sini dan klik OK. Itu saja general apa yang ada di sini. Kalau kita nak buat panjang lagi pun boleh. Contohnya kita nak buat jalan apa Jalan Kuala Kinta contohlah, saya pun tak tahu alamat betul tak betul. Lepas tu kita tulis kat sini Ipoh. Bila kita buat sini, kita set lagi sekali. Dia tambah pula, kita punya jadi panjang. Okay. So klik OK. So bila klik OK, kita telah selesai rekodkan kita punya setup. Untuk penghantaran, minta semua orang keluarkan balik company profile, screenshot yang ini. Minta pelajar screenshot yang ini untuk penghantaran. Dia tak ada print, yang ini dia tak ada print. Kita kena screenshot. Screenshot dan hantar yang ini. Minta pelajar hantar yang ini. Nantilah. Okey? Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena set up kita punya fiscal year. Iaitu kita pergi, yang ni tolong fokus semua orang. Kita nak set up fiscal year ya. Okey, kita pergi kepada tools.
pergi kepada tools. Saya ulang lagi. Pergi kepada tools. Biasanya orang akan alert yang maklumat ketiga tu. Kali pertama dia tak alert lagi. Kali pertama saya sebut, kali keempat lah ni. Pergi ke tools. Semua orang dah ready? Pergi kepada manage fiscal year. Tools, manage fiscal year. Okay. So, manage fiscal year. Dah? Klik manage fiscal year. Ada dua benda yang kita kena buat, kena tengok berdasarkan setting kita di peringkat awal. Jadi kalau kita betul, maknanya kita punya fiscal year adalah betul 1/1/2025 hingga 31/12/2025. Setup kita maknanya betul yang tadi. Perkara kedua kena check ialah actual data start date bila, iaitu 1 April. Jadi kita kena check 1 April ni, ini adalah kita punya bila kita mula buat sistem. Yang ini adalah fiscal year, yang ini bila kita nak mula sistem. Memang purposely kita nak mula pada bulan April, di pertengahan tahun. Maknanya bila berlaku pertengahan tahun, apa kita punya, apa dalam minda kita, apa yang sepatutnya kita expect. Ada beberapa perkara. Contohnya, maknanya akan ada baki jualan yang kena bawa ke depan, ada baki untung yang kena bawa ke depan, ada baki-baki yang akaun semasa yang kita perlu bawa ke hadapan. Jadi maklumat ini perlu ada. Kalau dulu ingat tak, kalau kita buat UBS, kalau kita tak mulakan dia selain daripada, kalau kita mulakan selain daripada satu, maka dia akan ada akaun jualan, akaun belian, akaun semua tu kena update dia punya baki. Itu dia punya kesan. Okey. Saya cerita lama ni supaya semua orang dah berada di sini. Hopefully semua orang dah ada berada di sini. Laju ke ni? Oh, ada yang salah Kalau salah, kita edit fiscal year. Okey. Edit fiscal year, kita tukar tarikh edit fiscal year tu. Nampak tak ni? Kalau ni dia ada, dia highlight tu, dia edit fiscal year. Bila kita edit, kita tukar tarikh, apa tarikh yang sebenarnya? 2025, 2024, macam tu lah. Okey, edit di situ. Okey, dan tukar juga di actual date. Itu kalau salah. Tetapi kalau okey, kalau tengok kedudukan dah okey, dan actual date dah okey, kita kena buat satu langkah sebenarnya, iaitu langkah dipanggil new previous fiscal year. Yang belum alert ni, biasanya bila saya sebut kali pertama, yang ada yang belum alert, dia mungkin pergi sana sini, dia lupa. Sekarang semua dah alert ke? Kena buat satu langkah, nama dia new previous fiscal year. Klik. Bila kita klik new previous fiscal year, tak perlu buat apa pun. Kita cuma klik dan klik OK. Dia membaca secara automatik. Maknanya kita bukan bermula tahun yang sama. Kita telah ada info tahun yang lepas. Sebab dalam kes nanti dalam kerja khusus, dia bermula tahun setahun lebih awal. Walaupun dia bulan Disember, tapi dia lebih awal. Jadi kita kena wujudkan. Kenapa kita kena wujudkan? Kita tengok kadang-kadang kita ada invoice yang bukan tahun 2025. Kita ada satu invoice yang mungkin berada di tahun lepas. Jadi untuk masukkan info tahun lepas, kita kena ada fiscal year dia. Itu maksud dia. Tapi saya tak mau terangkan panjang-panjang itu. Sebabnya buat je lah step ni, buat je. Ada ke tak ada, buat je. Kan? Dia tak ada menjadi ni. Kita buat je step ni. Untuk elakkan kalau ada isu, dia takkan ada, isu tu akan boleh selesai. Okey? Itu ialah langkah kedua. Langkah pertama, buat company profile. Saya rasa saya buat slow ni. Tak tahulah kalau laju. Kalau laju, kalau you tertinggal step, cikgu-cikgu semua tertinggal step, tolong maklum dalam ni Sebab saya tak tahu ni, sebab ada 100 lebih, saya tak tahu siapa yang tertinggal ni. Saya tak nampak semua punya PC. Saya pun tak tahu siapa yang ada dengan saya, siapa yang tertinggal. Cuma saya harapkan tidak ada yang tertinggal. Sebabnya untuk melihat sekali lagi rakaman, dia agak susah.
Jadi apa yang kita buat ialah kita sekejap ada housekeeping pula saya nak suruh dia. Boleh tak? Sorry. Okey. Boleh? So semua langkah pertama tadi ialah kita register company profile. Yang kedua ialah kita nak buat manage fiscal year. Itu saja. Okey. Close. Habis setup. Setup ada banyak proses setup. Ini dia panggil company profile setup. Okey, dipanggil company profile setup. So rakaman saya teruskan lagi. Ini company profile setup. Okey, boleh saya stop sekejap Company profile setup saya stop.